Siris Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Episod 4. Bersambung ke usia 15 tahun, remaja yang dipercayai en peperangan. Fujar Part 1. Sederhana tapi mulia, kehidupan di rumah Abu Talib. Memasuki usia 15 tahun, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan lagi budak kecil. Tubuhnya mula meninggi, bahunya semakin bidang, dan wajahnya bersinar dengan cahaya yang tersendiri. Dia membesar dalam keadaan sederhana, kadang-kadang lapar, tetapi tidak pernah mengemis atau mengeluh. Sejak usia 12 tahun lagi, dia sudah bekerja keras untuk membantu keluarganya. Dua pekerjaan utamanya pada usia ini. Bihatu, pengembala kambing. Dia menggembala kambing-kambing penduduk Mekah, terutamanya kambing Bani Sa'id dan Bani Makhzum. Ini mengajarnya kesabaran, tanggungjawab, dan memerhati tabiat manusia secara tidak langsung. Kata baginda kemudian, tidak ada seorang nabi pun yang diutuskan melainkan dia pernah menjadi pengembala kambing. H.R. Bukhari. 2. Pembantu dalam urusan perdagangan. Kadang-kadang dia mengangkat barang, mengurus unta, atau membantu bapa saudaranya Abu Talib yang masih berniaga secara kecil-kecilan. Ramai yang sudah mula perhatikan, remaja ini tidak pernah berbohong, tidak pernah mencuri, tidak pernah mengumpat, dan tidak pernah terlibat dalam maksiat seperti kebanyakan anak muda Quraisy ketika itu. Mereka menghormatinya, memanggilnya Al-Amin, yang dipercayai, walaupun usianya masih belasan tahun. Sambung lagi di part 2.